lepas. Jadi boleh, sebelum kita mula, saya ingin terangkan bahawa semua perkara yang dibincangkan dalam sesi ini adalah sulit. Awak boleh berkongsi apa sahaja yang awak rasa selesa untuk ceritakan. Sesi ini akan berjalan selama 45 minit. Jadi, bagaimana keadaan awak hari ini? Sejujurnya saya rasa agak penat. Rasa macam banyak benda bermain dalam fikiran saya sejak beberapa bulan ni lah. Awak nampak letih, seolah-olah ada banyak perkara yang sedang awak tanggung sekarang. Apa tu? Ya, kadang-kadang saya rasa penat. Bukan sebab buat kerja fizikal, tapi saya rasa macam penat sebab banyak berfikir. Kepala saya macam tak pernah berhenti berfikir. Awak rasa penat secara emosi dan mental kerana terlalu banyak perkara yang difikirkan. Betul, kadang-kadang sebelum saya tidur, saya fikir macam banyak benda. Tugasan, keuangan, keluarga, maksudnya orang kata masa depan. Bila bangun pagi pun benda yang sama bermain dalam fikiran saya. Saya boleh nampak tekanan itu sudah menjadi sebahagian daripada rutin harian awak. Boleh awak ceritakan apakah perkara yang paling memberi tekanan kepada awak sekarang? Saya rasa lah kan, sebenarnya ni start sejak semester ni lah. Dah semester 2 ni tugasan lagi banyak. Saya rasa saya macam tak mampu nak kejar dan catch up dengan semuanya. Boleh awak ceritakan dengan lebih lanjut? Setiap minggu kan ada assignment, pembentangan dan quiz. Lagi-lagi kos kita orang, kadang-kadang kita orang kena buat assignment yang submit dalam kelas. Maksudnya kalau kelas 4 jam, kena buat dan submit terus. Boleh jadi assignment tu individual ataupun group. Kalau individual saya tak kisah sangat. Tapi kalau yang macam partner group tu macam renyah sikit. Sebab kadang-kadang saya cuba siapkan semuanya tapi rasa macam tak cukup. Saya selalu rasa macam tertinggal walaupun saya dah berusaha untuk bagi yang terbaik. Jadi walaupun awak berusaha keras, awak masih merasakan usaha itu tak mencukupi. Sebab bila saya tengok kawan-kawan lain, mereka macam nampak tenang je. Macam hari ni saya bangun, mesti tidur lagi. Cik, tenangnya hidup macam tu. Sebab ada yang aktif dalam persatuan tapi still dapat keputusan yang baik dan masih ada masa untuk rehat. Saya pula rasa macam sentiasa berlari tapi macam tak sampai ke mana-mana. Kadang-kadang rasa macam ada mana-mana salah ke macam tu. Apabila awak melihat kawan-kawan lain, apakah yang biasanya awak fikir tentang diri awak? Saya fikir mungkin saya ni tak cukup pandai. Sebab lagi satu faktor dia, saya sebenarnya nak ambil TESOL tapi saya gagal dekat Maxi. So benda tu membuatkan saya rasa saya tak cukup pandai. Kadang-kadang saya pun rasa macam saya ni lagi lemah daripada mereka. Jadi awak mula membandingkan diri awak dengan orang lain dan membuat kesimpulan bahawa awak ni tak cukup baik. Ya, saya selalu rasa macam saya tak mampu berjaya macam dia orang. Selain dalam akademik, adakah perkara lain yang memberi tekanan kepada awak? Saya rasa keluarga saya lah kot. Sebab mak ayah saya sangat berharap saya ni untuk berjaya dalam kata. Mereka selalu cakap kat saya kena belajar sungguh-sungguh supaya dapat pekerjaan yang baik lah. Lagi-lagi saya ni open market. Semacam orang kata tekanan tu lagi besar. Bagaimana perasaan awak apabila mendengar harapan daripada keluarga awak? Sejujurnya saya rasa takut. Saya takut kalau saya kecewakan mereka. Kadang-kadang saya rasa kalau saya gagal tu, saya dah orang kata sia-siakan mereka punya pengorbanan yang mereka buat tu kat atas saya. Jadi tekanan yang awak alami bukan sahaja datang daripada pelajaran
tapi juga rasa tanggungjawab terhadap keluarga awak. Betul, kadang-kadang saya nangis seorang diri sebab rasa macam terlalu penat. Saya tak nak tunjuk kepada keluarga saya sebab saya dah nak mereka risau. Yelah, mereka pun ada masalah. So kalau saya tengok dia ada masalah nanti, kesianlah juga kat mereka. Jadi awak memilih untuk memendam semua ni seorang diri lah. Ya, sebab saya rasa orang lain pun ada masalah masing-masing. Setiap kita ada masalah, jadi saya simpan je lah seorang-seorang. Awak ada menyebut tentang tekanan dalam pelajaran tadi. Adakah tekanan itu juga berkaitan dengan tugasan perkumpulan? Sebenarnya saya ni paling tertekan lah kalau kena kerja saya berkumpulan ni. Boleh awak ceritakan apa yang berlaku? Saya rasa ahli kumpulan saya orang macam selalu mengabaikan pendapat saya. Bila saya beri cadangan, mereka macam tak ambil serius. Lepas tu, saya kebanyakan macam terlibat dengan program. Jadi saya macam tak dapat nak commit. Saya commit dia sebab assignment tu at the end akan siap. Tapi saya macam tak suka buat last minute. So bila buat kerja assignment tu, saya fikir saya dah cukup last minute. Rupa-rupanya bila saya buka Google Docs tu, banyak lagi ahli kumpulan lain tak buat. Macam mereka memerlukan saya untuk menggerakkan kerja tu. Kalau saya tak berhabis kerja, tak bergerak lah kerjanya. Kalau saya tak inisiatif apa-apa, dia pun tak bergerak. Macam bagi saya macam benda tu membuatkan saya stres sebab ada banyak lagi benda nak fikir. Tapi tak ada orang pun macam cuba nak tolong saya. Like benda tu kerja berkumpulan, bukan kerja saya seorang. Kalau boleh ramai-ramai lah fikir. Saya macam tak suka bila dah kerja last minute, saya pun bagi cadangan. Contohlah, okay, jom kita interview orang ni sebab dia ini. Lepas tu saya pun tanya, ada pendapat lain? Tapi orang reply, okay je mana-mana. Bagi saya tak suka macam tu. Kalau saya minta masa yang okey ke apa semua tu, cakap okey je mana-mana. Lepas tu bila hari kerja dia nak buat assignment, tiba-tiba busy. Busy lah kalau busy dengan program ataupun benda yang macam academically tu saya tak kisah. Busy nak dating, yang tu masalah lah untuk saya. Faham. Jadi apabila perkara itu berlaku, apa yang awak rasa? Saya rasa sedih dan kecewa sebab saya rasa macam saya tak penting lah untuk kumpulan tu. Awak merasakan diri awak ni tidak dihargai oleh ahli kumpulan awak? Ya, saya selalu macam cuba nak tolong, tapi orang lain ni macam lagi banyak bercakap dan buat keputusan. Contohnya dalam grup, kalau nak sembahkan cik boleh guna grup lain sebab dalam grup WhatsApp assignment tu ada banyak orang kata information lah. Dah tenggelam, setakat nak tanya makan mana apa semua tu boleh guna grup lain macam tu. Okey, bagaimana reaksi awak apabila perkara itu berlaku? Saya akan diam lah sejujurnya sebab saya rasa malas untuk bagi cadangan lagi. Jadi awak memilih untuk berdiam diri selepas beberapa kali merasakan pendapat awak ni tidak diterima. Betul, lama-lama saya rasa macam takut lah nak cakap sebab nak cakap sama ada diorang bersetuju. Tapi at the same time, kalau tak bersetuju tu macam tak bersetuju tapi tak bagi solusi untuk assignment tu. Dia ada macam dua. Terlalu bersetuju, tak bersetuju langsung. Tapi tak ada solution. Macam tu. Jadi awak takut dalam keadaan yang bagaimana? Saya takut kalau mereka fikir cadangan saya ni bodoh atau tak berguna. Macam tu lah. Maksudnya macam idea saya ni tak cukup baik untuk bagi markah yang tinggi kepada kumpulan kita orang. Adakah perkara itu pernah dinyatakan secara langsung oleh ahli kumpulan awak? So far tak ada lah. Tapi saya selalu rasa macam mereka ni tak bagi respon. Jadi apabila mereka tidak memberi respon, awak mula membuat andaian tertentu tentang diri awak. Ya, saya rasa macam saya tak sepandai mereka lah sebab saya tengok mereka macam boleh jaga everything. Tapi saya macam kalau dah
per bulan, per minggu-minggu busy, saya akan rasa penat dan kalau boleh nak duduk rehat je kat bilik macam tu. Bagaimana tekanan ini mempengaruhi kehidupan harian awak? Saya selalu fikirlah pasal benda tu walaupun kelas dah habis. Kadang-kadang sebelum tidur saya macam teringat, macam terimbas balik apa yang berlaku dalam kumpulan. Jadi situasi dalam kumpulan awak masih bermain dalam fikiran awak walaupun selepas aktivitinya selesai. Betul, saya jadi macam susah tidur dan orang kata macam sering overthinking lah. Saya ni macam overthinker juga. Kalau saya cakap something, lepas tu orang tu macam buat muka ke, cakap apa-apa ke, benda tu akan buatkan saya fikir apa salah saya ada cakap benda yang salah ke, benda ni akan affect hubungan saya ke, betul ke saya buat macam ni, macam tu. Selain itu, adakah pernah berlaku konflik dengan ahli kumpulan awak? Pernah. Ada ahli kumpulan ni yang tak siapkan kerja, tapi akhirnya saya yang terpaksa menanggung kerja tambahan ni lah. Sebagai contoh, kita orang ada satu assignment ni dia 2 orang, dia partner. Assignment tu memang lecturer akan suruh buat dalam kelas. Kita orang tak dibenarkan untuk guna ChatGPT. Phone pun memang kena rampas. Lecturer akan ambil phone memang ada laptop je. Masa tu saya tak datang saya tak datang dan hari kena buat assignment yang pertama. Sebab assignment pertama tu dia ada banyak orang kata banyak bahagian, 1 sampai 5 kot bahagiannya. So saya tak datang yang bahagian pertama tu sebab masa tu ada emergency family dekat rumah, jadi saya balik. Lepas tu saya dah pesan dah dekat teammate saya cakap kalau boleh awak prepare lah apa yang patut sebab lecturer tu dah bagi tahu kena buat apa. So macam prepare lah apa yang patut sebab tak boleh guna AI, tak boleh apa-apa, memang kena pure dari otak sendiri apa semua. Lepas tu masa hati saya dalam bas, masa tu saya still dalam bas on the way nak balik ke Kelantan. Tiba-tiba dia spam call saya, spam message sebab dekat laptop kan boleh buka WhatsApp. Dia cakap dia tak tahu nak buat macam mana, and doktor kata kalau tak siap sebelum 12 kena potong mata macam tu. Lepas tu rupa-rupanya dia tak cari pun bahan-bahan yang patut cari tu. Basically ada bahan daripada saya sahaja yang dah lengkap. Lepas tu walaupun duduk jauh, saya still tolong dia. Lepas tu lagi satu, kalau macam dalam kumpulan, saya tak suka ahli kumpulan saya terlalu berlandaskan ChatGPT. Macam saya pun guna ChatGPT, tapi saya takkan betul-betul 100% ambil ayat tu lepas tu paste dalam assignment. Sebab bagi saya, paraphrase pun tak ada guna juga. Orang kata setakat guna untuk generate idea, lepas tu kita buat sendiri tu tak ada masalah lah. Tapi bila saya tengok ahli kumpulan saya macam ambil mudah isu tu and memang generate ChatGPT sebab buatnya dah last minute. Generate ChatGPT, so saya rasa macam wow, macam terkejut macam tu. Padahal doktor tu dia dah kata dia dapat detect ChatGPT. Tapi kawan saya yang lagi seorang ni dia macam macam ChatGPT tu like generate. Kalau pandai prompt tak apa juga, tak pandai prompt macam tu. So tak tahulah nak cakap apa. Saya macam dah cukup bagi yang terbaik, tapi orang tak nak bekerja sama dengan saya and macam terlalu mengharapkan saya. Jadi bagaimana perasaan awak ketika itu? Saya rasa marah lah sebab benda ni kan melibatkan markah. Dan masa tu saya tengah ada emergency, kalau boleh tolonglah cover. Bukan bermaksud saya nak skip kerja tu, tapi kalau boleh, saya dah buat tugasan, saya dah buat pihak saya dan saya harap awak buat part awak juga. Tapi at the end of the day, saya yang kena cover. Boleh dikatakan sebagian besar assignment tu saya yang handle lah macam tu. Lepas tu nantilah masalah dia. Saya macam tak berani nak tegur mereka sebab orang kata mereka ni kawan saya juga. Kalau saya tegur nanti
tarik muka, putus kawan ke, kita tak nak lah benda macam tu. Lama lagi kat tu. Jadi awak memendam perasaan marah itu sendiri dan simpan sendiri. Ya, sebab saya takut mereka tak suka kalau saya tegur mereka macam tu. Sebab mereka kenal saya sebagai seorang yang ego lelaki. So kalau saya tegur, sama ada mereka tak ambil serius ataupun mereka akan rasa macam benda tu tak valid untuk saya tegur. Apabila tekanan datang, apakah fikiran yang paling kerap muncul dalam fikiran awak sekarang? Saya rasa saya selalu fikir yang saya ni tak cukup baik. Saya takut kalau saya gagal dan saya takut untuk kecewakan semua orang lah. Bukan orang kata mak ayah saya je, bukan family saya je, tapi termasuk juga dengan kawan-kawan zaman saya, kawan-kawan saya yang lain, termasuk juga dengan diri saya sendiri. Macam what if kalau saya kecewakan diri saya sendiri? Seolah-olah awak meletakkan beban yang sangat besar pada diri awak sendiri. Ya, saya rasa macam saya ni nak tak nak kena juga berjaya. Kalau saya gagal dalam positif, saya akan rasa macam saya ni kata tak berguna. Jadi dalam fikiran awak, kejayaan yang menentukan nilai diri awak sebagai seorang manusia. Bila fikir balik, mungkin ya, saya selalu kaitkan kejayaan ni macam dengan diri saya. Kalau saya berjaya, maksudnya macam baguslah, saya ada nilai lah. Tapi kalau saya gagal, mungkin bagi saya sia-sia je hidup macam tu. Apabila awak percaya bahawa awak mesti sentiasa berjaya, bagaimana perasaan awak? Saya rasa macam nervous dan cemas lah sepanjang masa. Saya takut kalau buat kesilapan. Kalau buat kesilapan, saya akan panik. Saya tak tahu macam mana nak settlekan. Saya akan panik, rasa berdegup jantung ni macam tu. Dan apabila awak cemas? Bila saya cemas, saya akan mula tangguh kerja lah. Sebab takut hasil kerja saya tak sempurna. Kadang-kadang saya elak tengok tugasan sebab rasa tertekan. Kalau macam tu, saya memang akan selalu rasa macam nak duduk bilik je. Tak nak bersosial, memang nak bed rotting, nak baring je kat bilik tu. Tugasan tak nak. Macam setakat baring, scroll handphone, makan je tu je. Saya tak nak keluar juga. Jadi pemikiran yang saya mesti sempurna sebenarnya membuat awak lebih tertekan dan mengelak daripada bertindak. Ya, saya tak pernah fikir macam tu sebelum ni. Tapi kalau tengok balik, saya rasa macam ya, saya terlalu nak jadi sempurna. Jadi kalau ada buat salah sikit, saya rasa macam benda tu halang saya. Dan bila saya buat salah, macam saya cakap tadi, saya akan kurungkan diri dalam bilik dan tak nak bersosial. Benda tu pun dah sekat diri saya daripada berkembang. Sebab orang kata saya takut untuk ambil ataupun cuba benda baru. Bila lihat semula situasi awak, apabila pendapat awak tidak diberi perhatian, apakah perkara pertama yang muncul dalam fikiran awak ketika itu? Saya macam akan teruslah fikir saya ni tak cukup bijak. Bila awak berfikir begitu, apa yang awak rasa? Saya rasa macam malu dan sangatlah kecewa dengan diri saya. Kemudian apa yang awak lakukan? Saya akan terus diam je dan tak bercakap lagi lah. Jadi kita boleh nampak satu corak situasi berlaku. Kemudian muncul fikiran saya tidak cukup bijak. Seterusnya awak berasa kecewa dan memilih untuk berdiam diri. Ya, saya rasa memang itulah yang selalu berlaku kalau saya ada masalah. Apabila awak berdiam diri, adakah ahli kumpulan awak mengetahui apa yang awak fikirkan dan awak rasakan? Saya rasa macam tak. Mereka mungkin tak tahu pun yang saya terasa hati. Sebab macam saya cakap tadi, mereka set dalam otak yang saya ni happy go lucky. Jadi kalau terasa apa-apa pun orang akan cakap, let lah, korang je. Mungkin mereka tak pernah ambil serius kot perasaan saya.
Jadi adakah mungkin mereka mempunyai penjelasan lain selain daripada tidak menghargai awak? Mungkin mereka sibuk atau tengah fokus benda lain kot masa tu. Itu satu kemungkinan yang baik. Adakah terdapat bukti bahawa awak sebenarnya mempunyai kebolehan dalam kerja kumpulan? Biasanya kalau dalam group assignment kat sekolah ke, dekat dunia ke, saya biasanya memang jadi ketua kumpulan. Macam di Pelambang pun sama. Dan kalau saya jadi ketua kumpulan, kita orang memang akan dapat markah yang tinggi. Sebab hari tu ada satu assignment macam bukan satu je, banyak lah. Markah penuh 30, kumpulan saya dapat 29. Jadi terdapat bukti bahawa awak sebenarnya mampu bekerja dalam kumpulan dengan baik. Kalau tengok dulu macam dia, tapi saya tak pernah fikir pasal perkara tu. Sebab kadang-kadang saya akan fokus kepada masalah. Saya kalau dah ada masalah, dah rasa overwhelmed, automatik lah benda-benda baik yang pernah terjadi, benda-benda kejayaan yang pernah terjadi kat saya tu, saya akan tak ingat. So, saya macam, kalau saya buat salah, benda tu dah tak ada makna lah, dah tak ada nilai lah macam tu. Jika seorang kawan mengalami situasi yang sama, adakah awak akan mengatakan bahawa dia ni tidak bijak? Tak, bagi saya macam untuk saya cakap tak bijak dekat orang tu kasar. Tapi mungkin saya akan cakap yang dia ni kurang yakin je. Menarik. Mengapa awak boleh bersikap baik kepada kawan tetapi sangat keras terhadap diri sendiri? Sebab saya rasa macam saya ni selalu takut kalau kena dijudge dengan orang lain macam tu. Lagipun macam ni nak cakap, saya cuba letak posisi saya dalam orang lain. Kalau orang buat tak baik kat diorang, sedihlah diorang. Tapi kalau saya tak tahu, saya cuma dia takut orang judge saya macam tu. Sebab macam-macam positif boleh jadi. Tak semua orang ada hati yang sama dengan kita. Jadi cara mereka pun mungkin lain. Jadi salah satu punca utama tekanan awak ialah ketakutan terhadap penilaian orang lain. Ya, saya macam selalu fikir yang orang lain ni mereka boleh cakap pasal saya. Kadang-kadang kalau contohlah saya masuk kelas, bila saya macam eye contact dengan orang, contohnya saya rasa macam diorang ni tengah membuat saya ke, diorang ni tengah bercakap pasal saya ke, kenapa baju saya tak okey ke, kenapa saya ada buat apa-apa yang salah ke. Dan apabila awak percaya bahawa orang lain sentiasa menilai awak menjadi lebih cemas, kurang yakin untuk menyuarakan pendapat. Betul. Saya rasa itulah yang buatkan saya rasa makin tertekan setiap kali ada tugas kumpulan. Apa tu, kalau group yang saya jadi leader tu, tak apalah, at least saya ada contribute something. Tapi kadang-kadang ada juga masalah di mana saya satu kumpulan dengan orang yang bukan kawan rapat saya. Maksudnya dalam kumpulan tu, orang macam jarang bertegur. Diorang ni, tadi kan saya ada mention pasal tak ambil berat, apa orang cakap, keputusan yang akan ambil berat keputusan saya ataupun cadangan saya. Satu kumpulan ni, yang satu assignment ni memang macam tu. Sangat nak cakap, kalau nak bandingkan yang dengan kawan-kawan saya tu, at least saya ada contribute something, tapi dia ni tak. Contohnya, kita orang kena design something, tapi doktor dia cakap, doktor kata assignment tu kena buat dalam kelas, which is kita orang sebelum datang kelas tu kena lukis dekat kertas tu. Kalau doktor approve baru boleh sambung lukis. Tapi diorang macam dah kalut edit dekat Adobe Illustrator. Lepas tu saya cakap lah, doktor kata tak payah lagi. Doktor kata lukis je, tapi dah tak dengar. Dan masa tu tengah cuti rasanya, raya haji kan. Ada seorang ni suruh balik awal. Dia kata baliklah awal supaya kita dapat bincang. Jadi saya cakap lah, sebab saya contohlah nak jumpa Rabu,
Pasal dia dah pagi, boleh tak kalau kita buat weekend? Lepas tu yang seorang tu cakap boleh, tapi kita tak apalah, tak ada popo. Dia orang ni ada popo. Lepas tu saya pun tag lah. Saya tag lagi 2-3 orang. So aku tanya, orang balik kat sini bila? Tapi sampai sekarang message tu tak ada respon. Lepas tu saya dah follow IG mereka lah. Tiba-tiba yang salah seorang ni up. Mereka dah mereka jumpa dekat satu kedai makan ni, tengah buat assignment tu, dan mereka tak sketch. Mereka memang terus buat dalam Adobe Illustrator. Diorang tak dengar pendapat saya dan tak jawab soalan saya. Bagi saya, benda ni lagi teruk daripada kawan-kawan saya yang selalu melepaskan tugasan kat saya. Sampai sekarang dalam group tu, kalau saya tanya apa-apa tak ada respon. Tapi tiba-tiba satu macam on a random Tuesday morning, tiba-tiba chat slogan kita apa lepas tu orang yang memang prominent dia apa jawab, oh yang kita bincang tadi. Bagi saya macam, kenapa saya tak tahu apa-apa? Kenapa macam saya tak terlibat dalam proses tu, sedangkan saya ni ahli terlibat? Macam tu, orang tak cuba nak reconsider saya macam tu. Ni benda tu buat saya rasa macam makin stres. Selain daripada ada kumpulan yang memang akan melepaskan tugasan kat saya, yang memang terlalu berharap kepada ChatGPT apa semua, ada juga kumpulan yang memang tak cuba consider pun pendapat saya sebagai ahli kumpulan. Mereka memang akan ikut kepala otak sendiri je, yang memang akan cuba compose semua kerja. Saya tak naklah kena put free rider macam tu. Bila lihat semula fikiran ni, saya mesti berjaya atau gagal. Saya mesti ikut apa yang orang nak. Adakah kehidupan benar-benar hanya ada 2 pilihan itu? Kalau difikirkan semula, mungkin tak. Saya ni pernah je ada berjaya dalam beberapa perkara walaupun macam tak sempurna. Contohnya masa sekolah, saya pernah jadi wakil sekolah untuk English Carnival. Dekat situ ada pertandingan bercerita, storytelling dan juga pidato. Kita orang dapat tempat pertama. Lepas tu kalau dekat diploma dulu, saya memang sama yang suka tulis novel ataupun creative writing. Lepas tu lecturer saya pilih cerita saya tu untuk di-adapt dalam sketch. Sketch tu maksudnya persembahan teater daripada junior saya. Diorang persembahkan dekat Dewan SITC, depan budak sekolah dan juga depan tetamu. Dan untuk sketch tu saya jadi director dan juga scriptwriter baru. Lepas tu saya pun pernah je, kalau tengok balik saya pun ada jadi pengarah program, saya pernah jadi kepala, macam semua jawatan saya dah pernah pegang dalam program. Kecuali saya tak suka, saya tak suka menulis. Jadi adakah lebih tepat jika awak berkata saya boleh melakukan yang terbaik walaupun tidak sempurna? Kalau fikir balik, saya rasa macam ayat tu lagi adil kepada diri saya sendiri. Bagaimana perasaan awak apabila menggunakan pemikiran yang baharu? Kira saya boleh buat yang terbaik walaupun tak sempurna. Kalau fikir, perasaan saya rasa macam lega. Sebab macam mana nak cakap, kalau dulu saya rasa macam kalau saya buat salah, saya tak bernilai. Dan semua kejayaan saya tu saya tolak tepi. Tapi kalau fikir balik yang macam awak cakapkan tadi, saya rasa macam lega. Sebab sejujurnya tekanan tu still ada lagi. Sebab assignment pun orang kata still ongoing. Tapi kalau saya instant mindset tu, bila rasa macam tak seberat tadi, bila saya dengar awak cakap pun, saya macam automatik terfikir balik, oh, actually tak adalah orang kata se-stress itu, adalah se-complicated itu. Apakah langkah yang awak boleh lakukan untuk mengundi? Mungkin saya rasa saya boleh buat jadual belajar yang lagi
teratur lah kot dan berhenti bandingkan diri saya dengan orang lain setiap hari. Mungkin orang kata lagi utamakan self love. Bagus. Selain itu, saya cadangkan awak mencatat situasi yang menyebabkan stres dan pemikiran yang muncul supaya kita boleh menilai sama ada pemikiran itu realistik ataupun tidak. Oh, maksudnya macam diari ke? Ya, boleh kita lihat semula fikiran awak yang mengatakan saya tidak cukup bijak untuk bercakap dalam kumpulan untuk menyuarakan apa yang awak pendam tadi tu. Apakah bukti yang menyokong fikiran awak itu? Macam saya cakap tadi lah, sebab kadang-kadang ahli kumpulan tak bagi respon terhadap cadangan saya, terhadap chat saya. Memang dah ada something tapi saya tak pernah terlibat dan macam diorang tak ngajak pun saya untuk terlibat sama. Saya tanya bila balik je pun and bila free, benda tu pun tak reply. Adakah dengan tidak memberi respon itu semestinya bermaksud mereka ni menganggap awak ni tidak bijak, tidak wujud dalam kumpulan tu? Kalau fikir balik, tak semestinya sebab sejujurnya mereka look up kat saya juga. Mereka kata, mereka ada cakap mereka happy dapat satu kumpulan dengan saya sebab saya bagus. Tapi tak pastilah cara mereka punya action tu lain pula dengan apa yang mereka cakap. Bagus, jadi terdapat kemungkinan lain selain daripada mereka memandang rendah terhadap awak. Mungkin saya ni terlalu cepat buat kesimpulan terhadap mereka. Lagipun saya tak kenal mereka sangat. Mereka bukan kawan yang saya rapat. Mungkin saya dah terlalu stres sampai dah orang kata apa tu dah nilai mereka walaupun waktu sebelum rapat. Dalam sesi tadi, awak ada berkongsi bahawa awak pernah menjadi ketua kumpulan dan berjaya memperoleh markah yang baik. Apakah yang perkara itu menunjukkan tentang diri awak? Jadi ketua kumpulan, mungkin saya ni sebenarnya ada je kemampuan untuk bekerja dalam kumpulan tu. Betul. Jadi adakah lebih tepat jika awak menggantikan fikiran yang saya tidak cukup bijak kepada saya mempunyai idea yang bernilai walaupun tidak semua orang bersetuju dengan awak? Setuju dengan saya? Ya, saya rasa macam benda tu lagi sesuai. Sebab masa diploma dulu, saya orang yang memang akan ambil setiap pandangan orang lain. Contohnya kalau saya nak edit video, saya nak macam ni, tapi orang yang lain tu dia nak includekan elemen ni, lepas tu orang yang ni nak pula begini. Instead of macam cakap tak boleh, idea aku je betul, tak, saya akan minta idea diorang dan saya akan cuba usahakan semua permintaan diorang untuk hasilkan video tu. Bila markah kumpulan assignment tu tinggi jugalah. Bagaimana perasaan awak apabila menggunakan pemikiran baru tadi yang awak cakap? Saya rasa lagi yakin. Mereka orang takut lah untuk bercakap. Orang kata kalau ada opini tu saya akan terus bagi instead of takut mereka judge saya. Sekarang mari kita bincangkan apa yang boleh awak lakukan apabila awak ni berada dalam apabila berada dalam group discussion akan datang. Mungkin saya boleh cuba bagi sekurang-kurangnya satu pendapat. Walaupun macam orang kata mungkin saya boleh bagi sekurang-kurangnya satu pendapat daripada betul-betul diam dan tak cuba untuk contribute. Itu satu langkah yang baik.
kita ni tidak perlu pun berubah secara drastik, orang kata satu langkah kecil pun sudah memadai sebagai permulaan untuk kita berubah. Betul, saya rasa saya boleh jumpa lah untuk buat macam tu. Jika ahli kumpulan tidak memberi respon seperti yang awak harapkan, apakah cara yang lebih, orang kata, teratur untuk menilai situasi yang tadi awak cakapkan? Saya boleh fikir yang mereka ni mungkin belum sempat bagi respon lah, dan bukannya macam terus tolak mentah-mentah idea saya. Bagus, itu satu contoh pemikiran yang lebih seimbang. Saya rasa cara berfikir macam tu lebih boleh tolong saya untuk tak overthinking dan sejujurnya. Selain itu, awak ada menyatakan bahawa awak ni selalu membandingkan diri ni dengan ahli kumpulan yang lebih aktif. Bagaimana jika awak mula fokus kepada kekuatan diri sendiri berbanding membandingkan diri dengan orang lain? Kalau kekuatan saya rasa macam saya ni orang yang bertanggungjawab. Biasanya saya akan pastikan kerja saya siap tepat pada waktunya. Lepas tu, kalau buat kerja memang saya akan bagi full komitmen. Walaupun jadual saya sibuk, saya still akan cuba ambil masa untuk siapkan benda tu. Itu adalah salah satu kekuatan yang sangat baik dalam kerja awak berpasukan. Tidak semua orang mempunyai sikap bertanggungjawab seperti itu. Oh, ya ke? Sebab sebelum ni saya tak pernah tengok pun benda tu macam kekuatan. Jadi untuk minggu ini saya ingin awak mencuba 3 perkara. Pertama, mencatat pemikiran negatif yang muncul. Kedua, menggantikannya dengan pemikiran yang lebih realistik. Ketiga, memberi sekurang-kurangnya satu pendapat dalam setiap perbincangan kumpulan. Baik, saya akan cuba lakukan ketiga-tiga perkara yang awak sebutkan dan jalankan. Pada skala 1 hingga 10, sejauh mana keyakinan awak untuk mencuba langkah tersebut? Mungkin 7 daripada 10. Saya still lagi nervous, tapi saya rasa lagi yakin lah saya rasa lagi yakin lah berbanding orang kata sebelum tadi yang awal-awal dulu. Itu satu perkembangan yang sangat baik. Keyakinan tidak perlu menjadi 10 pun untuk memulakan perubahan. Yang penting awak sanggup mencuba dan awak boleh. Ya, saya sedar saya tak perlu cuba untuk jadi 100% sempurna untuk boleh berubah. Untuk membantu awak mengurus tekanan dan mengenal pasti corak pemikiran yang negatif, saya ingin memperkenalkan satu aktiviti yang dipanggil diary pemikiran. Diary pemikiran? Apa tu? Ya, awak boleh mencatat situasi yang menyebabkan stres, pemikiran yang muncul, emosi yang awak rasa dan pemikiran yang lebih seimbang. Oh, faham. Saya rasa itu boleh bantu saya untuk faham apa yang sebenarnya tengah bermain dalam fikiran saya. Betul, melalui diary ini awak boleh melihat sama ada pemikiran tersebut benar-benar berdasarkan fakta atau hanya andaian yang meningkatkan tekanan awak. Okey, saya akan cuba. Setelah kita berbincang hari ini, apakah perkara yang paling awak sedari tentang diri awak? Saya rasa macam tekanan yang saya duk cakap tadi tu, walaupun ada datang daripada orang lain, tapi dia sebenarnya kebanyakan datang dari cara saya berfikir. Kadang-kadang benda tu bukan masalah yang besar, tapi saya membesarkan sendiri masalah tu yang sampai membuatkan saya jadi stres. Lepas tu saya rasa macam saya ni terlalu keras dekat diri saya sendiri, dan saya ni terlalu cuba untuk jadi sempurna
sampai orang kata saya torture diri saya secara emosi dan juga fizikal. Itu satu kesedaran yang sangat baik. Ya, saya rasa macam lagi lupa sekarang. Sekurang-kurangnya saya faham lah kenapa saya selalu tertekan, dan macam yang awak cakap tadi, saya boleh cuba biari pemikiran tu daripada orang kata overthinking, jiwa manja. Untuk sesi seterusnya, kita akan melihat catatan pemikiran awak dan belajar cara mengurus stres dengan lebih berkesan. Baik, saya akan cuba untuk buat benda tu, dan saya akan lagi-lagi yakin untuk cuba benda-benda baru. Terima kasih kerana berkongsi dengan jujur hari ini. Saya sangat menghargai usaha awak dan saya berharap awak dapat memberi ruang kepada diri sendiri untuk berubah secara berperingkat. Terima kasih sebab sudi mendengar. Saya rasa macam lagi tenang berbanding sebelum datang ke sesi ni. Sebab kalau sebelum datang ke sesi ni, rasa macam serabut lah, sebab saya tak tahu nak cerita dekat siapa. Kalau saya cerita dekat kawan-kawan saya, kalau mereka tahu tu pasal mereka terasa hati, nanti tak kawan dah. Nak cerita dekat best friend saya, dia pula sibuk. Jadi at least orang kata saya dapat menyalurkan kata-kata dan juga perasaan saya ni kepada saluran yang betul. Sebagai tugasan sebelum sesi seterusnya, saya ingin awak menggunakan diary pemikiran setiap kali awak berasa tertekan semasa kerja berkumpulan atau ketika awak membandingkan diri dengan orang lain. Baik, saya akan cuba untuk catatlah perkara tersebut. Dalam sesi akan datang, kita akan melihat catatan itu bersama-sama dan mengenal pasti corak pemikiran yang mungkin menyumbang kepada tekanan tamu. Baik, saya faham. Okey, terima kasih kerana hadir hari ini. Sama.